Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi kita adalah kuih gunting. Kuih tradisional ikuti Okey, bahan-bahan dia mudah saja Kita perlukan tepung gandum, udang kering, bawang putih, bawang merah, margarin, garam secukup rasa, daun seledri ataupun daun sup dan juga ajinomoto. Minyak untuk menggoreng Dan sekarang kita nak blender semua ni Masukkan udang kering, bawang merah dan bawang putih. Blender dengan sedikit air saja tak boleh banyak Okey, sikit air je. Okey, sekarang kita hiris pula daun seledri ataupun daun sup. Hiris nipis-nipis ataupun halus-halus. Okey, hiris begini Okey, sekarang bolehlah kita masukkan bahan-bahan yang kita blender atau mixer tadi. Masukkan semua. Masukkan daun seledri yang kita hiris tadi. Masukkan garam. Masukkan margarin. Gaul serata Gaul semua. Lepas tu baru kita masukkan air Jangan lupa serbuk perasa sikit je. Okey, macam ni. Kemudian barulah kita masukkan air Masuk air sedikit demi sedikit. Sambil tu kita uli. Okey, sekarang kita dah dapat adunan seperti ini. Lembut Sekarang kita boleh gunting. Kita peruntukkan air tadi 200 ml tapi tak habis ada lagi. So tak perlu habiskanlah kita punya air Okey, sekarang kita boleh gunting. Okey, kita ambilkan adunan kita tadi tu, kita bulat-bulatkan begini. Senang kita nak gunting bukan bulat-bulat dah kita buat. Macam ni pattern ni. Nanti senang je kita nak gunting Okey. Dah siap. So kita nak gunting sekarang. Cara dia senang, ambil adunan tadi tu, kita teluk dulu dengan tepung macam ni. Nanti dia tak menekat Kemudian kita gunting lah. Sini bismillahirrahmanirrahim. Senang je tu gunting ni. Buat banyak-banyak sampai selesai. Okey, sekarang kita dah siap mengguntingnya semua dan masanya untuk menggoreng. Okey, mudah sangat kan? Tapi rasa dia sedap tau. Okey, sekarang kita nak goreng. Okey, panaskan minyak dulu. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan kita punya kuih gunting tadi Masukkan semua. Api tak boleh besar sangat Sedang-sedang je api dia. Okey, masukkan dan kacau aja perlahan Okey, kacau perlahan. Okey, sekarang kuih gunting kita dah siap masak. Tunggu sejuk aja nak masuk dalam balang nak simpan untuk hari raya. Okey, rasa dia sedap, bau wangi. Dia macam rapuh sikit sebab kita letak margarin kan, jadi dia tak keras sangat Nanti kita tunjukkan. Okey, mari kita ambil satu. Kita tengok dia tak keras. Bila makan sedap, rapuh. Tapi sedap macam tu. Nampak tak? Dia tapi tak rapuh sangat. Tapi tak keras sangat. Memang sedap lah, just nice Sebab kita letak margarin ataupun butter, jadi kita punya kuih gunting kita rasa sangat sedap So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.